Okey, Assalamualaikum. Nama saya Rabiatul Adawiyah, orang panggil Ada. Saya berniaga nasi kambing daging harimau menangis dekat Seksyen 18 Ipoh Perak. Kita ada dumpling juga, dumpling rebus, dumpling goreng dan dumpling frozen. Kita berniaga daripada pukul 11 sampai pukul 6 petang. Isnin sampai Sabtu. Hari Ahad kita cuti. Kita ada nasi butter ayam madu panggang, nasi butter daging harimau menangis, nasi butter kambing perap, lepas tu nasi putih pun ada. Yang grill-grill pun kita ada, western, kambing grill, kambing meatball, kambing fries. Adalah usahawan daripada bantuan MAEK Perak, ada program upaya iaitu nasi kambing daging harimau menangis. Selebihnya tu produk saya sendirilah. Okay, saya dapat bantuan daripada MAEK untuk modal perniagaan, untuk permulaan modal perniagaan. Saya dah berniaga lebih kurang 7 bulan start pada tahun lepas. Untuk proses perapan kambing, biasa saya akan buat malam. Malam kita akan beli barang-barang mentah, termasuklah kambing. Petang kita belilah, malam kita buat proses lah. Kita perap semalam. Dan pagi pukul 11 kita akan buka gerai dan kita akan masak di sinilah untuk kambing tu. Biasanya orang selalu datang pukul 12 sebab makan tengah hari kan, pukul 12 hingga pukul 3. Banyaknya pelanggan saya orang awam, orang pejabat, ada juga sektor swasta macam TMB yang selalu dekat-dekat sini kan. Selebihnya orang awam lah. Mulanya saya nak menjaga kambing ni sebab kita nampak MAEK lah, dia open, dia buka peluang pada siapa-siapa asnaf yang nak berniaga. Jadi saya ambil peluang ni lah sebab kita pun ada saudara mara yang buat kambing perap, kambing golek untuk akikah. Jadi tradisi perapan tu turun-turun ke saya lah untuk perapan kambing, perapan daging. Jadi di situ saya rasa macam tak nak stop kan tradisi kita punya catering ni. Resepi-resepi tu saya buat lah untuk menjaga dekat tepi jalan pula bagi semua orang rasa. So perapan dia perapan tradisional lah daripada turun-temurun keluarga saya. Dia pun lah datang ke gerai saya dekat Seksyen 18 Ipoh Perak. Boleh cuba dumpling kita dengan chili oil. Chili oil saya semua ready made. Saya buat sendiri. Chili oil dengan dumpling.